Jom kita travel ke Malaysia, sebuah negara yang penuh dengan warna-warni budaya. Tapi ada beberapa budaya kat sini yang mungkin buat korang garu kepala. Pelik tapi benar. Jom kita tengok 10 budaya unik Malaysia yang mungkin nampak aneh pada mata orang luar. Pertama, tandas cangkung. Yes, tandas cangkung masih popular di Malaysia, terutamanya kat kawasan luar bandar dan sesetengah tempat awam. Walaupun tandas duduk dah makin biasa, jangan terkejut kalau korang jumpa tandas jenis ni. Ramai orang Malaysia percaya ia lebih bersih dan sihat, tahu. Kedua, guna tangan kanan untuk makan. Kalau korang makan nasi lemak atau roti canai dengan orang tempatan, ingat ya, guna tangan kanan. Tangan kiri dianggap tak bersih dalam banyak budaya di sini. Walaupun korang guna sudu garpu, kebiasaannya korang akan dapat sudu di tangan kanan dan garpu di kiri. Unik kan? Ketiga, panggil orang tua uncle atau auntie. Tak kiralah korang kenal ke tak, kalau nampak orang yang lebih tua, panggil je uncle atau auntie. Ini cara hormat dan mesra kita kat Malaysia. Ia menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih berusia, macam keluarga sendiri. Keempat, letak tisu untuk cop meja. Nampak tak paket tisu atas meja kosong kat food court? Itu bukan sampah tau. Itu tandanya meja tu dah ada orang punya. Orang Malaysia memang kreatif, guna apa saja dari botol air sampai payung untuk booking tempat. Bijak kan? Kelima, obsesi dengan durian. Bau dia memang kuat, tapi bagi kami, durian ni raja buah. Musim durian memang pesta besar. Ada yang sanggup berhabis duit dan beratur panjang semata-mata nak dapatkan durian terbaik. Kalau korang berani, cubalah. Rasanya memang tak dapat dilupakan. Keenam, rumah terbuka atau open house masa perayaan. Masa Hari Raya, Tahun Baru Kina atau Deepavali, rumah orang Malaysia terbuka luas untuk semua. Kawan-kawan, jiran, malah orang yang tak dikenali pun dijemput datang makan. Inilah cara kami mengeratkan silaturahim dan berkongsi kegembiraan. Best kan? Ketujuh, bahasa rojak. Wait bro, you nak makan mana? Ha, inilah bahasa rojak. Campuran bahasa Melayu, Inggeris, Mandarin, Tamil dan macam-macam lagi dalam satu ayat. Mungkin pening sikit nak faham pada mulanya, tapi inilah cara kami berkomunikasi setiap hari. Ia melambangkan kepelbagaian kaum di Malaysia. Kelapan, menuding guna ibu jari. Kalau nak tunjuk sesuatu, orang Malaysia selalunya guna ibu jari, bukan jari telunjuk. Menuding dengan jari telunjuk dianggap kurang sopan atau kasar, terutamanya bila bercakap dengan orang. Jadi, kalau nak tunjuk arah, thumbs up sikit. Kesembilan, buka kasut sebelum masuk rumah. Ini peraturan wajib. Tak kira rumah siapa pun, kasut mesti buka kat luar. Ini untuk jaga kebersihan dalam rumah. Lantai rumah kami selalunya bersih sampai boleh baring-baring. Jadi, jangan lupa tinggalkan kasut korang kat pintu ya. Dan yang terakhir, budaya lepak. Lepak ni maksudnya melepak atau bersantai dengan kawan-kawan. Biasanya kat kedai mamak, sambil minum teh tarik dan borak sampai lewat malam. Tak ada agenda spesifik, cuma nak enjoy masa bersama. Inilah rahsia kenapa hubungan persahabatan kami sangat erat. Itulah dia 10 budaya unik Malaysia yang mungkin nampak aneh, tapi sebenarnya sangat istimewa. Setiap satu ada cerita dan maknanya yang tersendiri. Inilah yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang benar-benar truly asyik. Apa lagi budaya Malaysia yang korang rasa pelik atau menarik? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak video menarik macam ni. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.